Apa tu 3D printing? Hai guys, hari ni saya nak share sikit dengan korang apa tu 3D printing. Mungkin ada antara korang yang akan tertanya-tanya, 3D printing? Apa tu? Tak pernah dengar pun. 3D printing adalah satu proses membina objek fizikal 3 dimensi daripada model digital, iaitu file komputer. Secara ringkasnya, anda mencipta lukisan 3D menggunakan computer aided design atau perisian komputer atau menggunakan pengimbas 3D scanner. Kemudian, fail digital tersebut dipotong secara maya kepada ratusan atau ribuan lapisan nipis mendatar menggunakan perisian khas yang dipanggil slicer. Akhir sekali, mesin pencetak akan membaca arahan tersebut dan menyusun bahan yang digunakan lapisan demi lapisan dari bawah ke atas sehingga objek itu siap sepenuhnya. Apakah bahan-bahan yang digunakan dalam teknologi ni? Ni depends pada jenis pencetak yang digunakan. Tapi selalunya, plastik atau filament. Yang ni paling popular untuk hobis dan kegunaan asas. Seterusnya, resin. Ni digunakan untuk objek yang memerlukan high detailing macam barang kemas atau miniature. Seterusnya, metal atau sebut logam. Ini pula digunakan dalam industri berat seperti aero angkasa dan perubatan. Yang lain-lain seperti konkrit untuk bina rumah, coklat untuk pembuatan makanan dan juga tisu sel untuk kegunaan saintifik. Teknologi 3D printing atau secara teknikalnya dipanggil additive manufacturing dah diperkenalkan sejak 40 tahun yang lalu. Walaupun bunyi dia macam teknologi futuristik sikit, tapi sebenarnya pada awal 1980-an lagi orang dah perkenalkan. Kalau korang nak tahu, Amerika Syarikat merupakan pendahulu pasaran di mana penggunaan 3D printing sangat tinggi dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Manakala di China merupakan negara pertumbuhan terbatas kerana China merupakan pengeluar pencetak 3D terbesar untuk pasaran pengguna dan sedang melabur besar-besaran dalam pembinaan 3D seperti mencetak bangunan, jambatan serta pembuatan industri. Di Eropah pula, Jerman mendahului kerana industri otomotif mereka seperti BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen menggunakan teknologi 3D printing ni untuk spare part dan rapid prototyping. Kini, 3D printing bukan lagi sekadar hobi tetapi untuk penggunaan skala besar. Contohnya, Jepun baru-baru ni telah membuat stesen keretapi 3D yang disiapkan dalam tempoh 6 jam je. Cepat tak cepat? Sebenarnya, teknologi 3D printing ni pun bukanlah sesuatu perkara yang baru dekat Malaysia. Teknologi ni pun dah mula bertapak sejak awal 2000 lagi. Tapi time tu penggunaan dia lebih tertumpu kepada penggunaan industri yang lebih besar seperti pembinaan prototype. Sekarang 3D printing telah mendapat acknowledgement dan penggunaan yang lebih meluas terutama dalam pelbagai bidang yang lain. Misalnya, sejak 2019, asas pencetakan 3D telah diserapkan ke dalam subjek reka bentuk dan teknologi atau RBT untuk pelajar sekolah menengah. Malaysia sendiri telah mencatat sejarah pada tahun 2020 dengan penghasilan implan rahang titanium 3D yang pertama di Asia Tenggara. Kerajaan pula melalui Malaysian Investment Development Authority atau MIDA dan program Fourth Industrial Revolution IR 4.0 sedang giat menggalakkan syarikat perusahaan kecil dan sederhana SME untuk beralih daripada kaedah pembuatan tradisional kepada additive manufacturing untuk menjimatkan kos bahan. Teknologi 3D printing ni pun dah makin popular kat Malaysia sebab sekarang korang boleh beli basic 3D printer dengan harga serendah RM600 dekat platform e-dagang. Selain tu, dah banyak syarikat tempatan yang tumbuh macam cendawan yang menawarkan servis printing, jual filament dan technical support untuk teknologi ni. Contohnya macam AA 3D Technology. Kesimpulannya, 3D printing ni bukan lagi teknologi yang asing tetapi sedang beralih daripada hanya alat sekadar membuat prototype kepada alat penggunaan yang lebih besar terutamanya dalam bidang kejuruteraan, perubatan dan pendidikan. Kalau korang semua bercadang untuk tahu lebih lanjut berkaitan 3D printing, korang boleh join workshop kami untuk tahun 2026. Maklumat seperti tertera.